Di sebuah perkampungan nelayan di pesisir negeri Johor, di mana ombak yang memutih tidak henti-henti menghempas tebing batu granit yang gagah, seolah-olah menceritakan sumpahan purba, hiduplah sepasang kembar perempuan. Mereka dibesarkan di dalam sebuah rumah papan usang dengan atap zinc berkarat, yang seolah-olah meringkuk di hujung sebuah lorong sempit yang berliku. Mereka bernama Dahlia dan Jasmine, baru sahaja menginjak usia 20 yang sedang mekar. Wajah mereka seiras bagai diukir dari bongkah jet yang sama, cantik memukau, namun menyimpan dua dunia dalaman yang sangat berbeza. Dahlia, si kakak yang lahir hanya 12 minit lebih awal, seorang yang pendiam dan berjiwa introvert. Dia jarang bersuara, dan pandangan matanya yang sayu seakan memendam seribu duka. Sebaliknya, Jasmine pula seorang yang ceria, lincah dan mempesona. Dia tahu bagaimana untuk menarik perhatian semua mata hanya dengan satu kerlingan manja. Sejak kecil, mereka dibesarkan oleh ibu saudara mereka setelah ibu mereka meninggal dunia secara tiba-tiba dalam satu kemalangan misteri, manakala bayangan seorang ayah pula hanyalah satu kekosongan yang kabur. Mak Cik Fatimah, seorang wanita yang kasar, kejam dan penuh perhitungan, tidak pernah sekalipun memandang kedua-dua anak saudaranya itu dengan kasih sayang. Baginya, mereka hanyalah beban di bahu yang menambah sesak kehidupannya yang sudah sedia melarat. Kemiskinan yang mencengkam inilah yang menyemai satu keazaman yang membara di dalam diri Jasmine untuk mengubah nasibnya. Dia percaya, dengan wang, segala derita dan tragedi akan lenyap seperti asap yang ditiup angin. Sementara itu, Dahlia hanya menyimpan impian yang sederhana, kehidupan yang tenang, cukup makan pakai, dan sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang sejati. Kehidupan mereka yang seakan dilupakan itu terus berjalan sehinggalah pada suatu petang, seorang wanita berpakaian sutera yang kelihatan mewah dan bergaya tiba-tiba muncul di hadapan rumah usang mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pengurus rumah seorang hartawan yang kaya raya, yang hidup menyendiri di sebuah resort mewah kira-kira 10 kilometer dari situ. Wanita itu berkata, tuannya memerlukan 2 orang gadis muda untuk menjadi pembantu pribadi. Kerjanya sangat mudah, gajinya lumayan, dan jika berkhidmat dengan baik, mereka akan diberi ganjaran yang setimpal. Mendengar itu, mata Mak Cik Fatimah yang tamak terus bersinar. Tanpa berfikir panjang, dia memaksa kedua-dua anak saudaranya itu untuk mula bekerja pada keesokan harinya. Ini peluang keemasan sekali seumur hidup, bodohlah kalau tak pergi, herdik Mak Cik Fatimah dengan mata yang menyala, memaksa Jasmine untuk bersetuju serta-merta. Dahlia teragak-agak. Hatinya diserang rasa tidak sedap, tetapi kerana terlalu takut akan pukulan dan herdikan makciknya, dia terpaksa mengangguk setuju. Pagi esoknya, sebuah kereta hitam berkilat dan mewah berhenti betul-betul di hadapan rumah mereka. Skim kali pertama dalam hidup mereka melangkah ke dalam sebuah dunia yang sama sekali berbeza. Dunia di mana dindingnya dihiasi batu marmar yang berkilauan, di mana haruman orkid yang lembut memenuhi ruang tamu, dan di mana seorang lelaki misteri sedang menanti. Dia duduk di atas sebuah kerusi besar, rambutnya putih seperti salji, matanya dalam seakan menyimpan lautan rahsia. "Akulah Tuan Iskandar, selamat datang ke kediamanku," katanya dengan suara yang garau dan bergema. Dahlia tiba-tiba menggigil, rasa seram sejuk menjalar di tulang belakangnya. Sebaliknya, Jasmine tersenyum manis dan dengan yakin melangkah ke hadapan sambil menghulurkan tangan. "Saya Jasmine, dan ini kakak saya, Dahlia." Tuan Iskandar mengangguk perlahan. Senyuman tipis terukir di bibirnya, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik senyuman itu, sesuatu yang membuatkan seluruh suasana terasa berat dan menekan. Sejak detik itu, kehidupan mereka mula berubah haluan, mengheret mereka ke jalan yang suatu hari nanti, mereka sendiri tidak akan berani menoleh ke belakang. Vila milik Tuan Iskandar itu tersegam indah di atas sebuah bukit landai, terasing sepenuhnya dari dunia luar. Di belakangnya terbentang hutan pokok jelutung yang menghijau saujana mata memandang, manakala di hadapannya terhampar lautan luas. Suasana di situ sunyi sepi, hanya kedengaran desiran angin laut yang meniup melalui tingkap-tingkap kaca yang tebal. Setiap bilik dihias indah dengan sentuhan klasik, seolah-olah setiap perincian menceritakan kisah hidup yang penuh liku. Selepas hari pertama yang kekok, Jasmine cepat menyesuaikan diri.
Setiap pagi dia muncul dengan pakaian yang kemas, wajah yang disolek nipis tetapi menawan, sentiasa tersenyum dan proaktif bertanya apa yang Tuan Iskandar perlukan. Dia memanggil lelaki itu, Tuan, dengan suara yang semanis madu. Tuan Iskandar tidak banyak bercakap, tetapi matanya sentiasa memerhatikan Jasmine, penuh dengan makna tersirat. Dahlia pula sebaliknya. Dia lebih banyak mendiamkan diri dan sentiasa menjaga jarak, terutamanya dengan Tuan Iskandar. Dia sedar, walaupun rumah itu mewah, ia terasa kosong dan tidak mempunyai kehangatan sebuah keluarga. Tiada pembantu rumah lain selain pengurus rumah bernama Suryani, wanita yang menjemput mereka tempoh hari. Tuan Iskandar pula hidup terasing sepenuhnya dari dunia luar, sendirian dalam kesunyian yang menakutkan. Suatu hari, Dahlia bertanya kepada Puan Suryani, kenapa rumah sebesar ini hanya Puan dan Tuan sahaja yang tinggal. Puan Suryani terdiam sejenak, matanya kelihatan resah sebelum menjawab acuh tak acuh, Tuan tak suka orang asing. Dulu ada, tapi sekarang sudah tiada lagi. Dahlia tidak bertanya lanjut, tetapi hatinya mula diselubungi rasa hairan. Dia perasan koridor di sayap barat rumah itu sentiasa berkunci. Setiap malam, Tuan Iskandar akan masuk ke situ sendirian selama berjam-jam sebelum keluar semula dalam diam. Malam itu, ketika mereka berbaring di atas katil kayu besar di bilik tetamu, Dahlia berbisik, kau tak rasa ada sesuatu yang pelik ke, Jasmine? Jasmine mengangkat kening, pelik apa pula, Kak? Dia dah tua sangat, tapi jemput kita berdua datang sini hanya untuk buat kerja ringan dengan gaji yang sangat lumayan. Kau tak rasa mustahil ke? Jasmine tergelak kecil, tawa yang kedengaran kosong di tengah malam yang sunyi. Kakak ni banyak fikir sangatlah. Kalau dah ada duit, mereka boleh buat apa saja. Manalah tahu dia sayangkan kita sebab kita ni comel. Dahlia diam, hatinya semakin resah. Dia dapat merasakan sesuatu yang aneh pada pandangan Tuan Iskandar setiap kali dia melihat mereka, terutamanya Jasmine. Ia bukan pandangan seorang majikan kepada pekerja, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang terasa begitu dekat tetapi pada masa yang sama menakutkan. Suatu pagi, Tuan Iskandar tiba-tiba memanggil mereka berdua ke pejabatnya. Dia duduk diam di belakang meja kayu besar, dikelilingi rak buku yang tinggi dipenuhi ratusan buku lama. Dia memandang lurus ke arah mereka berdua, suaranya yang garau bergema di dalam ruang yang sunyi. Aku sudah fikir masak-masak. Kalau kamu berdua setuju menjadi isteri aku akan wariskan seluruh harta ini. Dahlia tergamam, seluruh tubuhnya terasa sejuk. Manakala Jasmine, selepas terkejut seketika, bibirnya mengukir senyuman tipis yang penuh perhitungan. Tuan kata kahwin. Kami berdua. Tuan Iskandar mengangguk perlahan, matanya tajam merenung. Satu majlis perkahwinan yang istimewa, tapi hanya akan berlangsung di dalam rumah ini. Tiada siapa perlu tahu. Angin di luar tingkap tiba-tiba bertiup kencang, seolah-olah memberi amaran. Dahlia menggenggam erat tangannya, jantungnya berdegup kencang seakan mahu terkeluar dari dada. Manakala mata Jasmine pula bersinar terang, seolah-olah sedang menimbang tawaran untuk mengubah nasib yang sudah lama diidamkannya. Selepas tawaran yang kedengaran seperti gurauan itu, suasana di dalam pejabat menjadi senyap sunyi, hanya kedengaran ditikan jam di dinding yang seakan menghitung detik untuk satu keputusan besar. Dahlia memandang lelaki tua itu dengan rasa tidak percaya. Sebahagian daripada dirinya mahu bangun dan lari dari rumah itu serta-merta. Tetapi Jasmine berbeza. Dia duduk diam, tangannya diletakkan kemas di atas riba, matanya tidak lepas dari Tuan Iskandar, penuh selidik. Boleh Tuan jelaskan dengan lebih lanjut, tanya Jasmine, suaranya manis tetapi tajam, menyembunyikan niat liciknya. Tuan Iskandar mengecilkan matanya, merenung Jasmine seolah-olah mahu membaca isi hatinya, lalu perlahan-lahan berkata, aku tiada anak atau waris. Harta yang menimpah ruah ini, aku tak mahu ia jatuh ke tangan orang luar selepas aku tiada. Aku perlukan pewaris, dan juga peneman di usia senja. Dan aku rasa kamu berdua sesuai. Dahlia bingkas bangun dari kerusi, matanya terbelalak. Apa maksud Tuan? Kahwin dengan kami berdua. Kami ni adik-beradik kandung.
Tuan Iskandar tetap tenang, wajahnya tidak berubah. Hidup ini tak semestinya mengikut aturan biasa. Kalau kamu berdua setuju, majlis akan diadakan secara ringkas, tanpa ikatan undang-undang. Tapi aku akan wariskan harta seperti yang aku janjikan, dibahagi sama rata. Selagi kamu menjadi isteri atas nama, kamu tak perlu risau apa-apa lagi. Jasmine masih diam, tetapi matanya bergelora seperti ombak ganas di malam yang gelap. Dia tidak terkejut atau memberontak seperti Dahlia. Mungkin, jauh di sudut hatinya, dia sudah membayangkan kemungkinan ini. Dan kalau kamu tolak? Tuan Iskandar berhenti seketika, pandangannya redup, maka aku akan anggap tawaran ini tidak pernah wujud. Kamu berdua masih akan dibayar gaji, tapi selepas beberapa bulan, aku akan berhentikan kamu. Dahlia memandang adiknya dengan cemas. Jasmine, kakak rasa ini tak betul, ini salah. Jasmine menggenggam lembut tangan kakaknya, tetapi matanya tetap tertumpu pada Tuan Iskandar. Beri kami satu malam untuk berfikir, Tuan. Tuan Iskandar mengangguk, senyuman tipis yang menakutkan terukir di bibirnya. Malam itu, di dalam bilik tidur mereka, kedua-duanya berbaring membelakangi antara satu sama lain. Dahlia masih terkejut, seluruh tubuhnya terasa dingin, fikirannya kusut. Kau tak serius kan, Jasmine, bisiknya. Jasmine menjawab, kakak fikirlah, bertahun-tahun kita hidup miskin, kena maki hamun dengan makcik, tiada siapa peduli. Sekarang dia beri kita peluang. Mungkin bukan cinta, tapi ini jalan keluar. Tapi dia tu sebaya datuk kita. Lagipun hanya atas nama. Kita tetap jadi diri kita, cuma bezanya kita ada duit. Dahlia terdiam. Kata-kata adiknya ada benarnya, tetapi akal dan moralnya terus menjerit memberi amaran. Di bilik sebelah, Tuan Iskandar duduk termenung dalam gelap. Dia memandang keluar jendela, di mana cahaya bulan memantul di permukaan laut seperti hamparan sutera yang pilu. Dia membuka laci, mengeluarkan sekeping gambar lama yang sudah pudar. Di dalam gambar itu, seorang wanita muda berambut hitam panjang dengan mata yang sayu. Di belakang gambar itu, tertulis dengan tulisan yang bergetar, Suraya 1985. Tuan Iskandar memejamkan matanya dan berbisik, suaranya tersekat-sekat, akhirnya. Kita bertemu semula. Keesokan paginya, langit kelabu seperti wajah Dahlia. Dia tidak tidur semalaman, hatinya sarat dengan kekeliruan. Jasmine pula bersolek rapi, memakai gaun putih yang anggun, dan turun ke ruang tamu seolah-olah akan menghadiri sebuah majlis mewah. Tuan Iskandar sudah sedia menanti sambil menghirup teh panas. Wajahnya tenang, seakan sudah dapat meneka keputusan mereka. Kamu berdua sudah fikir masak-masak, tanyanya dengan nada yang dingin. Dahlia menunduk, hatinya terasa pedih. Jasmine melangkah ke hadapan dan menjawab dengan suara semanis madu, saya setuju. Tuan Iskandar memandang Dahlia. Kamu pula? Dahlia menggigit bibir, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mahu mengkhianati adiknya, tetapi dia tidak sanggup memasuki perkahwinan aneh dengan lelaki sebaya datuknya. Namun, pandangan Jasmine yang merayu tetapi tegas membuatkannya tidak tergamak untuk menolak. Saya juga setuju, katanya perlahan, suaranya penuh pasrah. Tuan Iskandar tersenyum tipis. Senyuman yang tidak dapat menyembunyikan rasa lega, tetapi tidak juga kelihatan gembira sepenuhnya. Dia meletakkan cawan tehnya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu usang dari laci. Di dalamnya ada dua bentuk cincin emas putih, rekaannya ringkas tetapi halus. Aku tak perlukan majlis besar, cukup sekadar upacara kecil di rumah ini dengan Puan Suryani sebagai saksi. Malam ini, semuanya akan dilangsungkan. Seluruh rumah terasa berat. Dahlia merasa seolah-olah dia sedang melangkah ke dalam kehidupan lain, kehidupan mewah tetapi jiwanya hancur berkecai. Malam itu, majlis perkahwinan berlangsung di ruang utama villa. Tiada lampu berwarna-warni, tiada muzik perkahwinan, hanya cahaya lilin yang malap dan deruan ombak di kejauhan, bunyinya seperti rintihan takdir. Tuan Iskandar memakai sut hitam, rambutnya disisir rapi, matanya kelihatan berkaca-kaca ketika menyarungkan cincin ke jari kedua-dua gadis muda itu.
Puan Suryani, pengurus rumah, menjadi satu-satunya saksi. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memandang tuannya dengan pandangan yang sukar ditafsir, bercampur antara simpati dan waspada. Apabila majlis selesai, dia mendekati Tuan Iskandar dan berbisik, "Tuan yakin dengan tindakan tuan ini?" Tuan Iskandar memandangnya. "Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi." Jasmine kelihatan gembira seolah-olah baru memenangi pertaruhan besar. Dia memegang tangan Tuan Iskandar dan memanggilnya suami dengan begitu selesa. Sementara itu, Dahlia hanya berdiri di sudut bilik, tangannya masih menggenggam gaun pengantin ringkas yang disediakan Tuan Iskandar. Wajahnya pucat, tidak dapat menyembunyikan keresahan yang semakin memuncak. Selepas majlis yang tiada tetamu dan tiada gelak tawa itu, Tuan Iskandar berjalan menuju ke koridor barat yang selama ini sentiasa berkunci. Tiba-tiba, dia berhenti dan menoleh ke arah Dahlia dan Jasmine. "Mulai sekarang, jangan masuk ke koridor sebelah sana. Itu adalah tempat milik masa lalu." Jasmine mengangkat kening. "Masa lalu apa, Tuan?" Tuan Iskandar tidak menjawab, hanya membuka pintu bilik itu dan hilang di sebalik pintu kayu yang tebal. Dahlia memegang tangan adiknya dan berbisik, "Kau tak rasa takut, ke?" Jasmine tergelak. "Takut apa? Mulai hari ini, kita berdua dah jadi puan besar di rumah ni." Tetapi Dahlia tidak berkata apa-apa lagi. Jauh di sudut hatinya, dia merasakan perkahwinan ini hanyalah permulaan kepada sebuah rahsia dahsyat yang mungkin mereka sendiri belum bersedia untuk hadapi. Selepas perkahwinan yang aneh itu, kehidupan di vila menjadi semakin pelik. Tuan Iskandar mengumumkan persaraannya dari semua urusan perniagaan dan menghabiskan masanya berehat di rumah, hidup seperti bayang-bayang. Jasmine semakin selesa dengan peranannya sebagai isteri, malah sudah mula memberi arahan kepada pembantu rumah seolah-olah dia adalah tuan rumah sebenar. Manakala Dahlia pula semakin pendiam dan menyendiri. Dia merasa seperti orang luar, walaupun di atas kertas dia juga isteri kepada lelaki itu. Ada satu perkara yang sentiasa mengganggu fikiran Dahlia, koridor barat, tempat di mana Tuan Iskandar selalu masuk setiap malam. Setiap kali melintasi kawasan itu, dia merasa seram sejuk, seolah-olah ada seseorang yang tidak kelihatan sedang memerhatikannya dari dalam gelap. Angin laut meniup masuk melalui celah tingkap, membuatkan langsir putih yang labur itu beralun. Bunyinya seperti keluhan jiwa yang terkurung. Suatu malam, ketika Jasmine sudah nyenyak tidur, Dahlia diam-diam keluar dari bilik. Dia berjalan tanpa alas kaki di sepanjang koridor yang sunyi, jantungnya berdegup kencang. Dia mahu tahu apa yang ada di sebalik pintu itu. Setibanya di sana, pintu kayu itu masih berkunci, tetapi kali ini kuncinya tidak seketat biasa. Mungkin Tuan Iskandar terlupa. Selepas teragak-agak seketika, Dahlia menolak pintu itu dengan tangan yang menggigil. Sebuah bilik yang suram dan berhabuk muncul di hadapannya. Bau hapa, kayu lama dan haruman minyak wangi yang samar-samar membuatkannya pening. Di dinding, tergantung berpuluh-puluh keping gambar lama yang sudah pudar, dibingkai dengan kemas. Dahlia melangkah lebih dekat. Gambar pertama adalah seorang wanita yang sangat muda, memakai baju kurung putih, rambutnya ikal mayang, matanya sayu. Di bawahnya tertulis, Suraya, 1985. Dahlia terkejut. Nama itu, Suraya, adalah nama ibu kandungnya dan Jasmine. Gambar-gambar seterusnya menunjukkan Puan Suraya sedang mendukung seorang bayi. Puan Suraya berdiri di sebelah seorang lelaki muda yang wajahnya sangat mirip dengan Tuan Iskandar ketika muda. Ada juga gambar Puan Suraya sedang menangis, rambutnya kusut masai, wajahnya lebam, dan kemudian gambar dia pergi di tengah hujan lebat, hanya membawa sebuah beg kain kecil. Dahlia sesak nafas, tangannya menggigil apabila menyentuh sebuah buku nota kecil di atas meja. Dia membukanya. Baris pertama tertulis, "Aku telah melakukan kesilapan besar. Aku tidak tahu dia mengandung semasa dia pergi. Aku mencarinya selama 20 tahun. Jika kedua-dua anak itu adalah anakku, maka inilah hukuman yang setimpal untukku." Dahlia terundur ke belakang, wajahnya pucat lesi.
Dia menekuk mulutnya supaya tidak menjerit, seluruh tubuhnya terasa dingin membeku. Tiba-tiba, satu suara bergema dari belakangnya, suaranya sayu dan menyeramkan. "Sudah aku katakan, jangan masuk ke sini." Tuan Iskandar berdiri di situ, rambutnya kusut, matanya kelihatan letih. Dia tidak marah, tidak menjerit, hanya kelihatan sedih. Kesedihan yang seolah-olah telah terkubur selama berpuluh-puluh tahun. Dahlia menoleh, air matanya mengalir deras, bibirnya terketar-ketar. "Tuan. Ayah kami, kan?" Tuan Iskandar tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Pada saat itu, dunia Dahlia seakan runtuh, segalanya hancur berkecai. Dahlia berdiri kaku seperti patung di dalam bilik yang suram itu, di mana udaranya pekat dengan bau masa lalu dan rahsia yang terkunci selama berpuluh-puluh tahun. Dia tidak sedar bila dia mula menangis. Air matanya jatuh tanpa suara, tetapi setiap titisan terasa berat seperti jarum yang menusuk kulit. Tuan Iskandar tidak mendekatinya, dia hanya berdiri beberapa langkah dari situ, bahunya sedikit terhinjut-hinjut, matanya seakan tenggelam dalam kenangan yang ingin dilupakannya seumur hidup. "Sejak bila?" "Tuan tahu kami anak kandung Tuan," suara Dahlia serak. Selepas beberapa ketika, Tuan Iskandar menghela nafas panjang. "Pada mulanya, aku tak tahu. Aku hanya rasa kamu berdua sangat akrab, terutamanya mata kamu, Dahlia. Sama seperti mata ibu kamu, sama sehingga menyakitkan. Kemudian bila aku tahu nama kamu Dahlia dan Jasmine, aku mula curiga. Aku pernah dengar ibu kamu mahu menamakan anaknya begitu. Semakin lama tinggal dengan kamu berdua, semakin kuat gerak hati aku." Dahlia terduduk di lantai, tangannya masih memegang erat buku diari itu seolah-olah skim satu-satunya penyelamat di tengah-tengah mimpi ngeri ini. Dia bertanya, suaranya tersekat-sekat, "Jadi, kenapa? Kenapa Tuan masih teruskan perkahwinan ini?" Tuan Iskandar memandang keluar jendela, di mana cahaya bulan yang pucat menerangi wajahnya. "Sebab aku pengecut. Sebab aku mahu kamu berdua ada di sisi aku. Aku fikir, jika hanya atas nama, selagi tiada siapa tahu, aku akan ada peluang untuk menebus dosa. Tapi aku silap. Semakin aku cuba sembunyikan, semakin aku mengheret kamu berdua ke dalam dosa." Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu ibu kamu telah melahirkan. Apabila aku memaksanya pergi kerana keluarga tidak merestui, dia terus hilang. Bila aku mencarinya semula, dia sudah meninggal dunia. Yang tinggal hanyalah gambar-gambar lama ini dan beberapa catatan diari yang ditinggalkannya di bilik sewa. Aku hidup dengan penyesalan itu sepanjang hayatku." Dahlia mengangkat muka, wajahnya basah dengan air mata, tetapi matanya kini tajam, penuh dengan kebencian. "Tuan akan beritahu perkara ini pada Jasmine. Aku bercadang mahu menunggu, tapi nampaknya sudah tiada cara lain." Dahlia bangun dan berundur dari bilik itu. Setiap langkahnya terasa seperti memijak maruah dirinya sendiri. Dia tidak mahu melihat Tuan Iskandar lagi. Lelaki yang baru dinikahinya atas nama, rupa-rupanya adalah bapa kandung yang selama 20 tahun ini ingin sekali ditemuinya. Dia kembali ke bilik dan membuka pintu perlahan-lahan. Jasmine masih nyenyak tidur, wajahnya tenang seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang malapetaka yang baru sahaja berlaku. Dahlia duduk di birai katil, hatinya berkecamuk. Keesokan paginya, apabila cahaya matahari menembusi langsir, Jasmine terjaga. Dia bangun dengan ceria, menceritakan mimpinya tinggal di villa mewah, memakai berlian dan dikelilingi pembantu. Dahlia memotong kata-katanya, suaranya bergetar, "Jasmine, dengar apa kakak nak cakap." "Kak Dahlia. Kenapa ni? Muka kakak nampak teruk sangat." Dahlia memandang tepat ke mata adiknya, pandangan yang tidak pernah ditunjukkannya sebelum ini. Dia menyebut setiap perkataan perlahan-lahan, seperti pisau yang menghiris hatinya, "Tuan Iskandar adalah ayah kandung kita." Jasmine terdiam, seluruh tubuhnya kaku, seolah-olah rohnya telah terbang melayang. Kata-kata Dahlia itu ibarat satu tamparan hebat yang meranapkan segala angan-angan indah yang dibinanya. Dia bingkas bangun dari katil,
Wajahnya pucat lesi, matanya terbeliak. Kakak. Kakak cakap apa ni? Dahlia tidak mengelak, dia memandang tepat ke mata adiknya dengan suara yang tegas. Dia ayah kandung kita. Ibu pernah bercinta dengan dia, tapi keluarga dia paksa ibu pergi. Bila ibu lahirkan kita, dia sembunyikan semuanya. Sekarang dia dah sedar. Kakak baca diari dia, ada gambar ibu dengan dia masa dulu. Semuanya benar. Jasmine terundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Dia memegang kepalanya, suaranya hampir menjerit, penuh dengan kesakitan dan kemarahan. Tak mungkin, tak mungkin. Dia cuma orang tua kaya. Kakak percaya cakap dia, lepas tu reka cerita ni untuk jatuhkan aku sekali, kan? Jasmine, jerit Dahlia, air matanya berlinangan. Kau fikir kakak sengaja nak cakap benda ni? Kakak lebih terseksa daripada sesiapa pun. Kakak dah kahwin dengan dia, lelaki yang rupa-rupanya ayah kandung kita sendiri. Kau tahu tak apa rasanya? Jasmine terduduk di kerusi. Rambutnya digenggam, matanya merah, suaranya bergetar. Tak mungkin macam ni. Aku dah hidup dalam mimpi sejak masuk ke villa ni. Aku ingatkan aku akan terlepas dari kemiskinan, terlepas dari hidup yang dikawal orang. Semuanya dah hancur ke sekarang. Dahlia mendekati adiknya, memegang tangannya dengan lembut. Kakak faham perasaan kau. Tapi kita tak boleh hidup atas kesilapan yang dahsyat macam ni. Kau bayangkan kalau perkara ni terbongkar, satu kampung akan pandang kita macam mana? Jasmine menarik tangannya, lalu berdiri dengan mata yang penuh kemarahan. Aku tak peduli. Aku tak percaya pada gambar-gambar lama tu. Selagi tiada ujian DNA, tiada bukti kukuh, aku takkan percaya. Dan kalau betul pun, lagi aku tak nak tahu. Dahlia terdiam, hatinya hancur. Jasmine meluru keluar dari bilik, seolah-olah melarikan diri dari kebenaran. Dia berlari terus ke koridor barat, tempat yang pernah dianggapnya terlarang, tetapi kini menjadi tempat yang menyimpan kebenaran yang ingin dinafikannya. Dia menendang pintu itu dan masuk. Dia melihat gambar ibunya semasa muda, buku nota lama, dan tulisan yang diceritakan kakaknya. Semuanya bukan khayalan, semuanya terpampang di hadapan matanya. Tuan Iskandar sedang duduk di sudut bilik. Dia mengangkat kepalanya apabila mendengar bunyi bising. Matanya merah, suaranya serak. Maafkan ayah, Jasmine. Ayah terlalu pentingkan diri. Ayah tak tahu anak-anak ayah masih hidup. Diam, jerit Jasmine, air matanya tumpah. Jangan panggil saya anak. Kau fikir dengan beberapa patah perkataan, semua dosa kau terhapus. Saya tak perlukan pengakuan kau. Saya perlukan masa depan saya, kehidupan yang lain. Bukan kebenaran yang kotor ni. Tuan Iskandar tidak berkata apa-apa lagi. Jasmine meluru keluar dari bilik itu dan menghempas pintu dengan kuat, bunyinya bergema di seluruh villa. Di dalam, Tuan Iskandar menundukkan kepalanya, air matanya mengalir. Di luar, Jasmine berlari tanpa arah di taman, seolah-olah mahu melarikan diri dari segalanya, dari dirinya sendiri. Malam itu, villa itu sunyi sepi. Angin laut bertiup kencang, pintu pagar di belakang taman berayun-ayun seakan merintih. Dan di dalam hati setiap orang, mereka tahu, apabila kebenaran telah terbongkar, tiada siapa yang dapat kembali seperti dahulu. Segalanya telah berubah untuk selamanya. 3 hari berlalu sejak Jasmine mengetahui kebenaran itu. Villa itu diselubungi ketegangan yang menyesakan. Tiada siapa yang bercakap antara satu sama lain, masing-masing membawa luka sendiri. Dahlia hidup dalam diam, mengelak dari bertentang mata dengan Tuan Iskandar dan Jasmine. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, dan tidak mampu membuang rasa bersalah yang membebani hatinya. Setiap malam, dia duduk di balkoni, memandang laut, membiarkan angin membawa pergi kesedihan yang tidak terucap. Sebaliknya, Jasmine berubah sepenuhnya. Dia menjadi pendiam, tidak lagi tersenyum, tidak bersolik, dan tidak lagi bermulut manis dengan Tuan Iskandar. Tetapi jauh di sudut matanya, Dahlia dapat melihat sesuatu yang berbahaya, seperti bom jangka yang hanya menunggu masa untuk meletup.
Suatu petang, ketika Dahlia sedang mengemas bilik, Jasmine tiba-tiba masuk dan berdiri di muka pintu. Dia berpeluk tubuh, suaranya dingin seperti ais. Kakak rancang nak buat apa lepas ni? Dahlia terkejut. Kakak belum fikir lagi, tapi kakak akan tinggalkan tempat ni secepat mungkin. Kakak tak boleh tinggal di sini lagi. Jasmine tersenyum sinis. Tinggalkan tempat ni. Kakak fikir dengan keluar dari pintu pagar tu, semuanya selesai. Macam mana dengan status isteri, harta, dan masa lalu? Dahlia memandang adiknya dengan letih. Jasmine, duit tak boleh hapuskan penderitaan. Kau tahu tu. Kakak ni sentiasa bermoral tinggi. Tapi kakak sedar tak? Kakak yang sarung cincin kahwin dulu, kakak yang setuju masuk dalam permainan ni dengan aku. Sekarang kakak nak tinggalkan aku seorang diri dengan gelaran anak kandung dia. Suara Jasmine pecah, penuh dengan kepahitan dan kemarahan. Aku tak terima. Aku dah berusaha terlalu banyak. Semua yang aku buat tak boleh dikuburkan hanya kerana secebis kertas dari masa lalu yang belum tentu sahih. Dahlia tergamam, buat pertama kalinya dia melihat adiknya seperti orang asing. Kau nak buat apa? Jasmine mendekatinya dan berbisik, kakak jangan beritahu sesiapa, jangan bawa cerita ni keluar. Dan kita terus tinggal di sini seolah-olah kita tak pernah tahu apa-apa. Faham? Kau dah gila, jerit Dahlia, ngeri. Tak, aku lebih sedar dari sesiapa pun. Kakak cuba fikir, kalau rahsia ni terbongkar, bukan saja dia, kita pun takkan boleh hidup dengan mulut orang. Dahlia berundur, suaranya bergetar. Kau memilih untuk hidup dalam penipuan, mengkhianati darah daging sendiri. Jasmine tergelak sinis, matanya dingin. Apa gunanya kebenaran kalau ia hancurkan masa depan kita? Tiba-tiba, pintu di belakang mereka terbuka. Puan Suryani, pengurus rumah yang sudah lama berhikmat, berdiri di situ dengan wajah yang pucat. Dia memegang dulang teh, tetapi jelas dia telah mendengar seluruh perbualan mereka. Matanya memandang kedua-dua gadis itu dengan rasa kasihan dan terkejut, sebelum dia berpaling dan pergi, meninggalkan suasana yang berat dan menyesakan. Dahlia terduduk di atas katil, air matanya jatuh berlinangan. Manakala Jasmine, matanya menjadi semakin tajam dan nekat. Dia tahu mulai saat itu, dia tidak akan membiarkan sesiapa, termasuk kakaknya sendiri, menghalang jalannya. Puan Suryani, pengurus rumah yang setia kepada Tuan Iskandar selama lebih 30 tahun, adalah seorang yang pendiam dan jarang diambil peduli. Tetapi tiada siapa tahu, dialah pemegang rahsia terbesar di vila itu. Perkara yang tidak diendahkan orang, dia nampak, kata-kata yang tidak berani diucapkan, dia dengar. Selepas tidak sengaja mendengar perbualan antara dua beradik itu, Puan Suryani tidak dapat tidur semalaman. Dia diam-diam pergi ke pejabat lama Tuan Iskandar dan membuka sebuah laci yang hanya dia dan tuannya sahaja yang tahu. Di dalamnya ada satu fail lama yang sudah kekuningan. Halaman pertama menunjukkan laporan kehilangan Suraya pada tahun 1985. Diikuti dengan surat pengesahan kelahiran di sebuah klinik desa. Dan di bawah sekali, ada dua salinan sijil kelahiran dengan nama Dahlia dan Jasmine. Ibu, Suraya. Nama bapa, tiada. Puan Suryani mengeluh, tangannya sedikit menggigil. Semuanya padan. Kedua-dua gadis itu memang darah daging Tuan Iskandar. Tetapi yang merisaukannya bukanlah kebenaran yang terbongkar, tetapi cara anak-anak muda itu menanganinya, penuh dengan keegoisan dan perhitungan. Keesokan paginya, dia memanggil Dahlia ke beranda. Dia meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan bertanya dengan lembut, "Kamu okey?" Dahlia hanya menggeleng, matanya sembab kerana tidak cukup tidur. "Saya nak pergi dari sini, tapi adik saya tak nak lepaskan semua ni." Puan Suryani memandangnya dan berkata dengan nada yang dalam, "Ada orang yang memilih untuk hidup dengan penipuan kerana takut kehilangan apa yang dianggap peluang. Tapi kebenaran, bila disembunyikan, akan kembali dengan cara yang paling kejam dan menghancurkan segalanya." Dahlia menggenggam tangan Puan Suryani. "Puan, adakah dia pernah cintakan ibu saya?" Selepas teragak-agak seketika, Puan Suryani mengangguk.
Sangat cinta, tapi kesilapannya juga sangat besar. Dulu, keluarga Tuan menentang habis-habisan, dan dia tidak berani melawan. Bila Puan Suraya pergi, dia hampir rebah. Tapi malangnya, bila dia sudah cukup berani, semuanya sudah terlambat. Dahlia menangis teresak-esak, segala beban di hatinya seakan terlepas. Manakala Jasmine, sepanjang hari itu, sibuk membuat panggilan telefon kepada seorang lelaki yang tidak dikenali. Dia menggunakan kad SIM pakai buang, suaranya lembut dan penuh tipu muslihat. Kau buat ikut rancangan. Tunggu isyarat aku, kau datang ke rumah menyamar jadi wartawan, kononnya nak temu bual Tuan Iskandar tentang masa lalunya. Buat dia tertekan, nanti aku akan ada alasan yang sah untuk ambil alih semua harta dia. Faham? Di hujung talian terdengar tawa pendek yang misteri. Kau memang lebih bijak dari yang aku sangka. Jasmine mengetap bibir, matanya tidak lagi menunjukkan sifat naif seorang gadis 20N. Kini, ia penuh dengan perhitungan yang dingin dan menakutkan. Malam itu, apabila Tuan Iskandar batuk teruk dan menolak untuk makan malam, Jasmine hanya berdiri di luar pintu, tidak tergerak untuk masuk. Dia melihat bayang tuannya yang bongkok di bawah cahaya lampu kuning, hatinya tidak terusik sedikit pun. Jangan salahkan saya, Tuan, bisiknya, sebab Tuan memilih untuk hidup dengan rahsia, jadi saya akan gunakan rahsia itu untuk hidup seperti yang sepatutnya saya dapat. Pagi di vila itu bermula seperti biasa. Angin laut masih bertiup, ombak masih menghempas pantai, tetapi di dalam hati penghuninya, satu ribut sedang membadai dalam diam. Jasmine turun ke bawah, memakai gaun putih yang anggun, rambutnya disanggul kemas, wajahnya disolek nipis. Dia membawa sebuah fail palsu yang berisi beberapa helai kertas dengan logo Akbar. Matanya mengerling jam, jantungnya berdegup kencang. Pukul 9.15, rancangan akan bermula. Kira-kira 10 minit kemudian, loceng pagar berbunyi. Puan Suryani keluar membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tinggi, berpakaian kemas, memakai kad nama wartawan Encik Harun, Akbar Warisan Malaysia. Dia tersenyum profesional, senyuman yang penuh kepalsuan. Maafkan saya datang mengejut. Saya wartawan yang menulis tentang tokoh inspirasi. Saya dengar Tuan Iskandar pernah menjadi usahawan terkenal dan kini hidup menyendiri. Saya ingin memohon izin untuk menemu bual beliau. Puan Suryani curiga, tetapi pada masa itu Jasmine muncul, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada apa ya? Ah, Cik ni ahli keluarga K, tanya lelaki itu pantas, matanya licik. Boleh tak Cik tolong sahkan beberapa maklumat dengan Tuan Iskandar untuk saya? Jasmine tersenyum tipis, matanya berkilauan dengan niat jahat. Silakan masuk. Saya rasa Tuan akan gembira kalau ada orang yang betul-betul ambil berat tentang masa lalunya. Lelaki itu masuk, matanya menilau ke sekeliling vila, memerhati perhiasan antik yang mahal. Dari jam bandul kayu jati hingga ke almari arak kulit, semuanya menunjukkan kekayaan yang melimpah, dan dia tahu tugasnya. Di ruang tamu, Tuan Iskandar sedang duduk membaca buku, sendirian. Apabila diperkenalkan sebagai wartawan, dia sedikit terkejut, tetapi masih mempelawainya duduk. Saya jarang terima tetamu, tapi kalau tentang cerita lama, mungkin sudah tiba masanya untuk diceritakan semula. Jasmine menuang teh dan duduk di sebelahnya seperti seorang isteri yang baik, tetapi matanya penuh penantian. Lelaki itu memulakan dengan soalan-soalan biasa. Boleh Tuan ceritakan tentang zaman awal perniagaan, tentang cinta pertama Tuan? Soalan itu membuatkan Tuan Iskandar terdiam. Wajahnya muram, bibirnya diketap, menahan sakit. Saya pernah cintakan seorang wanita, tapi kerana tentangan keluarga, saya kehilangannya. Itu luka yang tak akan pernah sembuh. Wartawan Harun mengangkat kening, senyuman sinis terukir. Adakah wanita itu bernama Suraya? Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tuan Iskandar menoleh ke arah Jasmine, matanya penuh syak wasangka dan kekecewaan. Macam mana? Macam mana dia boleh tahu? Jasmine berpura-pura terkejut. Saya tak tahu dia akan tanya soalan tu. Tuan Iskandar batuk dengan kuat, wajahnya merah padam.
Dia bangun, tangannya berpaut pada kerusi, menggigil. Keluar dari sini. Siapa benarkan kau ungkit hal peribadi aku? Lelaki itu tergesa-gesa bangun, menunduk meminta maaf, lalu pergi. Sebaik sahaja pintu ditutup, Jasmine berlari untuk memapah Tuan Iskandar, wajahnya penuh dengan keprihatinan palsu. Saya minta maaf, saya tak sangka perkara ni buat Tuan begitu tertekan. Tuan Iskandar menepis tangannya, matanya kini penuh dengan syak wasangka dan luka yang mendalam. Kau ada kena-mengena dengan semua ni. Jasmine menunduk, berpura-pura teresak-esak. Tak ada. Tapi kalau Tuan fikir macam tu, saya akan pergi dari sini, tak akan ganggu Tuan lagi. Tuan Iskandar memandangnya dalam diam, hatinya yang tua dan rapor sekali lagi terpaksa menanggung beban keraguan dan kesakitan. Di luar, lelaki itu masuk ke dalam kereta dan mengeluarkan telefon. Perempuan tu lebih hebat dari yang aku sangka. Tapi aku beritahu awal-awal, kalau jadi apa-apa, aku tak bertanggungjawab. Jasmine pada waktu itu berdiri di balkoni tingkat 2. Angin laut meniup rambutnya. Di matanya, tiada lagi sisa-sisa gadis naif. Yang ada hanyalah seseorang yang sedang cuba mengawal nasib semua orang di dalam rumah agam yang penuh misteri itu. Selepas pagi yang huru-hara itu, Tuan Iskandar tidak lagi keluar dari biliknya. Dia berkurung selama 2 hari, hanya membenarkan Puan Suryani membawa masuk bubur dan ubat. Bilik itu sunyi sepi, hanya sekali-sekala kedengaran batuk kering seorang lelaki yang sedang diheret oleh masa dan penyesalan ke penghujung hayatnya. Dahlia duduk di tepi tingkap biliknya, tangannya menggenggam erat diari yang ditinggalkan ibunya. Dia telah membacanya berpuluh-puluh kali, terutamanya bahagian tentang kisah cinta antara ibunya dan Tuan Iskandar. Setiap perkataan terasa seperti pisau tajam yang menghiris kenangan dan maruahnya. Tetapi hari ini, ketika melipat buku itu, dia perasan sesuatu yang aneh. Sehelai kertas nipis terselit di antara halaman, seolah-olah disumbat dengan sengaja. Dia mengeluarkannya dengan berhati-hati. Ia adalah secebis kertas dengan tulisan tangan yang sangat mirip dengan tulisan Jasmine, ditulis dengan tergesa-gesa. Perjanjian dipersetujui, RM40,000 bahagi 2. Kalau orang tua tu tak tanda tangan surat pindah milik, ugut akan sebarkan rahsia. Hubungi semula untuk pengesahan sebelum hari Jumaat. Dahlia tergamam, tangannya menggigil, wajahnya pucat. Apa yang adiknya sedang lakukan? Dia senyap-senyap turun ke bawah, melangkah perlahan ke arah bilik Jasmine. Pintu bilik itu terbuka sedikit. Cahaya matahari menerangi telefon yang terletak di atas meja, skrinnya memaparkan mesej yang belum dibaca, sudah hantar orang untuk siasat balik. Hati-hati, jangan sampai kakak kau tahu dulu. Dahlia tidak tahan lagi. Dia membuka pintu dan berdiri betul-betul di hadapan adiknya, matanya penuh kemarahan. Apa yang kau buat di belakang kakak? Jasmine, yang sedang duduk di hadapan cermin sambil memakai gincu, tidak menoleh. Dia hanya bersuara dengan nada acuh tak acuh. Kakak baca telefon aku ke? Jawab soalan kakak, herdik Dahlia. Kau rancang apa? Hantar orang menyamar jadi wartawan untuk apa? Jasmine menoleh, wajahnya tidak menunjukkan sekelumit pun rasa bersalah, matanya dingin seperti ais. Aku cuba selamatkan kehidupan yang kakak hampir buang. Kakak tak nampak ke dia dah semakin lemah? Kakak fikir dia boleh hidup berapa lama lagi? Jangan cakap lagi, jerit Dahlia, sakit hati. Dia ayah kandung kita. Kalau ayah pun kenapa? Jasmine tersenyum sinis. Dia dah tinggalkan ibu, buat ibu mati dalam kesusahan. Sekarang dia nak tebus dosa, biarlah dia tebus dengan harta. Aku tak perlukan kasih sayang yang dah reput tu. Dahlia memandang adiknya seolah-olah melihat orang asing. Dia berundur, suaranya serak. Kau dah berubah, kau bukan Jasmine yang kakak kenal lagi. Jasmine yang kakak kenal bukan perancang licik macam ni. Jasmine mendekatinya dan berbisik, matanya mencabar, tak, Jasmine yang kakak kenal dah mati bersama ibu 20 tahun dulu. Yang ada sekarang ialah Jasmine yang tahu macam mana nak hidup, yang tahu macam mana nak rebut apa yang sepatutnya jadi milik dia.
Tiba-tiba pintu terbuka, Puan Suryani muncul dengan wajah cemas. Tuan Iskandar. Dia jatuh. Dia sebut nama kamu berdua dalam keadaan tak sedar. Dahlia terus menuru ke bilik. Tuan Iskandar terbaring di lantai, wajahnya pucat, nafasnya lemah. Tangannya masih menggenggam sepucuk surat yang belum habis ditulis. Jasmine berdiri di belakang, wajahnya pucat lesi. Seketika, terpancar riak takut atau mungkin menyesal di matanya. Tuan Iskandar membuka matanya dan berbisik dengan nafas yang tersekat-sekat. Ayah tak ada banyak masa lagi, tapi sebelum pergi, ayah mesti tinggalkan semuanya kepada orang yang berhak. Dahlia memegang tangannya. Ayah, jangan fikir apa-apa lagi, berehatlah. Tetapi Tuan Iskandar memandang Jasmine, matanya tidak lagi menunjukkan kepercayaan, tetapi penuh dengan syak wasangka. Dia perlahan-lahan berkata, ayah tahu. Ada yang telah mengkhianati ayah. Tiada siapa yang bersuara, hanya bunyi angin dari laut yang bergema, membawa rasa pilu yang menyeramkan. Selepas sedar dari pengsan, Tuan Iskandar dibawa kembali ke katil. Badannya sangat lemah, tangannya sejuk, nafasnya tersekat-sekat. Walaupun doktor peribadinya telah dipanggil, semua orang tahu masanya tidak lama lagi. Petang itu, Tuan Iskandar memanggil Puan Suryani ke sisinya. Dia memberi isyarat untuk mengambil sebuah kotak kayu hitam dari laci meja kerjanya. Di dalamnya tersimpan semua dokumen penting dalam hidupnya. Terdapat satu wasiat lama yang ditulis tangan 5 tahun lalu, menyatakan bahawa semua hartanya akan diserahkan kepada sebuah rumah jagaan orang tua selepas dia meninggal dunia. Tetapi kini, dengan tangan yang menggigil, dia mengambil sehelai kertas baru dan menulis dengan teliti, saya, Tuan Iskandar bin Yusuf, dalam keadaan sedar, dengan ini meminda keseluruhan kandungan wasiat saya. Semua harta termasuk villa, tanah, dan simpanan akan dibahagikan sama rata kepada 2 orang anak perempuan kandung saya, Dahlia binti Iskandar dan Jasmine binti Iskandar, lahir pada. Dia berhenti di tengah jalan, perlu membasahi dahinya. Tangannya terketar-ketar menandatangani namanya sebelum rebah di kerusi, matanya terpejam. Puan Suryani bergegas membantunya, tetapi dia hanya menggeleng lemah, memberi isyarat untuk menyimpan wasiat itu dan berbisik, jangan beritahu sesiapa. Belum masanya lagi. Sementara itu, di dapur, Jasmine berjalan mundar-mandir, hatinya gelisah. Dia merasakan sesuatu yang tidak kena. Keadaan Tuan Iskandar, pandangan matanya yang penuh syak wasangka, semuanya membuatkannya tidak senang hati. Dia tahu dia tidak boleh membiarkan wasiat itu dibuat tanpa kawalannya. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Jasmine senyap-senyap masuk ke pejabat Tuan Iskandar. Dia memakai sarung tangan nipis dan menggunakan kunci pendua yang pernah dicurinya dari Puan Suryani. Bilik itu gelap, berbau ubat dan kertas lama. Dia membuka laci tempat Tuan Iskandar selalu menyimpan dokumen. Selepas beberapa ketika, matanya terpandang sehelai kertas dengan tulisan tangan yang bergetar, bertajuk Wasiat Baru. Dia mengambilnya dan membaca setiap perkataan. Apabila melihat namanya dan nama kakaknya disebut untuk pembahagian sama rata, bibirnya tersenyum, tetapi kemudian matanya menjadi gelap. Sama rata. Bukan itu yang dia mahu. Dia tidak mahu berkongsi apa-apa. Dialah yang merancang, dialah yang mempertaruhkan segalanya. Dia tidak boleh membiarkan separuh harta jatuh ke tangan orang yang sentiasa menghalangnya. Dia memasukkan wasiat itu ke dalam poket jaketnya dan keluar dari bilik itu sepantas bayang-bayang. Dia tidak membakarnya, tidak mengoyakkannya, tetapi dia juga tidak berniat untuk memulangkannya. Keesokan paginya, Dahlia masuk ke bilik Tuan Iskandar dan melihat Puan Suryani sedang tercari-cari sesuatu dengan cemas. Puan cari apa? Tanya Dahlia. Wasiat. Semalam Tuan suruh saya simpan, tapi sekarang tak ada. Dahlia terdiam. Dia memandang ke arah Jasmine yang sedang duduk di beranda, memegang cawan teh sambil memandang laut. Dia kelihatan tenang, tetapi tangannya menggenggam cawan itu sehingga pucat. Dahlia mendekatinya dan berbisik, kau yang ambil wasiat tu, kan? Jasmine mengangkat kening. Kakak ada bukti ke? Jangan tuduh menulu. Jasmine, menulu? Dahlia tergelak, tawanya pahit.
Dalam rumah ni, kalau lemah, memang akan kalah. Siapa yang pandai rebut peluang, dialah yang menang. Dahlia, kau akan menyesal. Suara Jasmine dingin. Aku dah tak ada masa untuk menyesal. Dari dalam bilik, Tuan Iskandar memanggil dengan suara yang lemah, Suryani, panggil peguam. Aku kena tanda tangan yang baru, kalau yang lama dah tiada. Jasmine bingkas bangun, tangannya menggenggam erat sesuatu di dalam poketnya. Pertarungan terakhir telah bermula. Petang itu, langit mendung seolah-olah mencerminkan kekacauan di dalam vila itu. Dahlia duduk di sebelah Tuan Iskandar, mengelap dahinya dengan tuara suam. Wajahnya letih tetapi matanya lebih jernih. Dia berbisik, peguam. Saya dah hubungi mereka dalam perjalanan. Dahlia menjawab, bagus, kita mesti selesaikan semuanya sebelum terlambat. Di luar, Jasmine berjalan mundar-mandir seperti binatang yang terperangkap. Dia menggenggam erat wasiat lama itu di dalam poketnya, fikirannya buntu. Dia tahu jika Tuan Iskandar menandatangani wasiat baru, dia akan kehilangan peluang untuk memiliki segalanya. Tiba-tiba loceng pagar berbunyi. Puan Suryani keluar membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berusia dalam lingkungan 50-an, berpakaian kemeja biru lusuh dan membawa beg kain lama. Dia kelihatan letih tetapi matanya tajam. Maaf bertanya, ini rumah Tuan Iskandar bin Yusof, tanya lelaki itu. Ya, encik cari siapa? Saya Encik Arif, adik Tuan Iskandar. Saya datang dari Cameron Highlands. Ada hal mustahak. Puan Suryani tergamam. Tuan Iskandar tak pernah beritahu dia ada adik. Saya tahu. Dah 30 tahun kami putus hubungan. Puan Suryani mempelawannya masuk dengan rasa ragu. Apabila mendengar nama itu, Tuan Iskandar membuka matanya dan cuba untuk duduk. Arif, kau betul-betul datang. Dahlia terkejut. Jasmine pula pucat, seluruh tubuhnya kaku. Encik Arif masuk ke bilik dan duduk di sebelah abangnya. Abang, aku dengar kau tak sihat, sebab tu aku datang. Tapi aku rasa bukan sebab tu saja, aku ada dengar kabar angin kau nak pindahkan harta. Tuan Iskandar mengangguk lemah. Aku ada 2 orang anak perempuan kembar, darah daging aku dengan Suraya. Aku kena bertanggungjawab. Encik Arif bersuara dengan nada yang dalam, matanya tajam memandang Jasmine. Tapi abang dah tahu kesemua kebenaran tentang mereka. Kata-kata itu membuatkan suasana menjadi tegang. Apa maksud kau? Dalam perjalanan ke sini, aku dah siasat. Aku dah upah orang untuk periksa latar belakang Cik Jasmine ni. Maafkan aku, abang. Tapi dia ni senyap-senyap berurusan dengan broker hartanah, cuba nak tukar nama vila ni sebelum abang meninggal dunia. Tuan Iskandar terkejut, matanya merah menahan marah. Dia menoleh ke arah Jasmine yang kaku di muka pintu. Betul ke? Jasmine tidak menjawab, hanya menunduk, wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Encik Arif menyambung, aku tak nak campur tangan. Tapi, abang, kalau nak tebus dosa, buatlah dengan betul. Jangan biarkan penyesalan abang dipergunakan. Tuan Iskandar mengangguk, matanya kini jelas tanpa keraguan. Dia memanggil peguam masuk ke biliknya. Wasiat baru ditulis semula dengan disaksikan oleh Puan Suryani, Dahlia, dan Encik Arif. Di dalamnya, semua harta masih dibahagikan sama rata tetapi dengan syarat yang jelas. Jika mana-mana waris menggunakan tipu helah atau cuba mengambil kesempatan semasa saya masih hidup, waris tersebut akan dilucutkan haknya. Jasmine keluar dari bilik itu, hatinya membara. Dia telah dipermalukan, segalanya runtuh terlalu cepat. Dan yang paling menyakitkan adalah pandangan kecewa dari Tuan Iskandar, orang yang pernah diharapkannya untuk mengubah nasib. Malam itu, Jasmine duduk sendirian di beranda, matanya kosong. Dia mengeluarkan wasiat lama itu, melihatnya terbakar menjadi abu di bawah cahaya lilin, sama seperti impiannya untuk menjadi puan besar. Impian itu telah berakhir. Manakala Dahlia, dari tingkat atas, memandang adiknya dengan perasaan sedih dan lega. Dia tidak gembira, hanya kasihan.
Malam semakin larut, laut bergelora perlahan, bunyi ombak menghempas batu kedengaran seperti keluhan orang yang kehilangan harapan. Di dalam villa, semua orang sudah tidur, kecuali Jasmine yang duduk sendirian di beranda, matanya kosong, tiada lagi air mata untuk ditangisi. Sebuah beg galas kecil telah disiapkannya awal-awal lagi, di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian, sebuah telefon dan sedikit wang tunai. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada sesiapa, dan tidak menoleh lagi ke arah rumah yang pernah menjadi impiannya. Jasmine pergi sama seperti caranya dia datang, senyap-senyap tanpa meninggalkan jejak. Apabila bunyi motor teksi semakin jauh, barulah Dahlia membuka pintu biliknya dan melihat dari tingkap. Dia tidak terkejut. Jasmine memang begitu. Memilih untuk berundur apabila tidak boleh menang, memilih untuk lari apabila tidak mampu berhadapan. Dia menutup pintu, hatinya terasa berat. Keesokan paginya, apabila semua orang menyedari Jasmine telah pergi, tiada siapa yang bersuara. Hanya Tuan Iskandar yang mengeluh sambil memegang cawan teh yang dihulurkan Puan Suryani. Dia masih belum dapat maafkan dirinya sendiri. Dahlia duduk di sebelahnya. Dia tidak menyalahkan adiknya, hanya rasa terkilan. Saya ingatkan, walaupun dia salah, dia akan berhenti sebelum terlambat. Tuan Iskandar memandangnya dengan rasa terhutang budi. Kamu telah selamatkan ayah. Bukan saja dengan kebaikan kamu, tapi dengan menjaga maruah keluarga ini. Dia berhenti seketika, lalu mengeluarkan satu fail lama yang berbalut kain putih dari laci. Ada satu perkara yang ayah belum beritahu kamu berdua. Dahlia terkejut. Apa dia, ayah? Dia perlahan-lahan membuka fail itu. Di dalamnya ada rekod harta dari tahun 80-an, ketika dia dan Puan Suraya masih bercinta. Terdapat satu geran tanah di tepi pantai yang tertulis nama Puan Suraya sebagai pemilik bersama. Kini, tanah itu bernilai jutaan ringgit. Dulu, ibu kamu guna semua duit simpanannya sebagai guru untuk beli tanah ni bersama ayah. Tapi lepas kami berpisah, kerana takut dengan keluarga ayah, dia pergi tanpa menuntut apa-apa. Keluarga ayah pun senyapkan perkara ni. Dahlia terdiam, badannya menggigil. Jadi, harta tu memang hak ibu dari dulu lagi. Kalau kamu rasa ia betul, tuntutlah semula hak ibu kamu. Ayah akan bantu uruskan semua prosedur undang-undang untuk pindahkan tanah itu atas nama kamu. Supaya roh ibu kamu tenang. Dahlia sebab. Dia menggenggam fail itu, matanya merah. Terima kasih, ayah. Bukan sebab harta, tapi sebab ayah mengaku salah. Tuan Iskandar tersenyum. Buat pertama kalinya, senyumannya ikhlas. Tiada siapa yang sempurna, tapi selagi kita berani mengaku salah, masih ada peluang untuk memperbaikinya. Petang itu, Dahlia pergi ke pantai, berdiri di tempat yang sering ibunya duduk dahulu. Ombak masih menghempas pantai, tetapi kali ini bunyinya bukan lagi seperti rintihan, tetapi seperti bisikan lembut yang memujuk hati seseorang yang telah mula belajar untuk memaafkan. Di tempat yang jauh, di sebuah bilik sewa murah berhampiran Pulau Sentral, Jasmine memeluk bantal, matanya terbuka luas sepanjang malam, hatinya kosong. Dia sedar dia telah kehilangan lebih banyak daripada yang disangkanya. Dan mungkin perkara yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, tetapi memutuskan sendiri ikatan darah daging yang pernah menjadi tempatnya berlindung. Seminggu kemudian, urusan undang-undang selesai. Dengan bantuan kenalan lamanya, Tuan Iskandar berjaya memindahkan hak milik tanah di tepi pantai itu sepenuhnya kepada Dahlia. Puan Suryani menjadi saksi. Matanya menunjukkan kepuasan seolah-olah melihat wanita yang pernah dikenalinya dahulu, Suraya, akhirnya mendapat keadilan melalui anak perempuannya sendiri. Dahlia berdiri di atas tanah itu, angin laut meniup rambutnya. Dia tidak memikirkan nilainya yang berjuta-juta ringgit. Apa yang dirasakannya adalah kehangatan yang sangat dikenali, kasih sayang seorang ibu yang selama ini hanya didengarinya melalui cerita. Ibu, Dahlia dah kembali ke tempat impian ibu, bisiknya perlahan. Dia memutuskan untuk tidak menjual tanah itu. Sebaliknya, dia mahu membina sebuah rumah kecil sebagai tanda ingatan kepada ibunya,
dan juga sebagai tempat untuk mereka yang pernah tersilap langkah, termasuk Jasmine, untuk kembali. Jika suatu hari nanti kau sedar, sementara itu, di sebuah pekan yang asing, Jasmine memulakan hidupnya sebagai perantau. Selepas beberapa hari, dia mendapat kerja sebagai pelayan di sebuah kedai makan di tepi pasar. Kerjanya berat, gajinya hanya cukup untuk hidup, tetapi sekurang-kurangnya dia ada tempat berteduh. Suatu malam, ketika sedang mengemas meja, dia diganggu oleh seorang pelanggan. Lelaki itu memang terkenal suka mengusik gadis-gadis muda. Kerana terlalu letih, Jasmine tertolak tangannya dengan kuat sehingga segelas bir tumpah ke baju lelaki itu. Lelaki itu naik berang, menarik rambutnya dan memakinya di hadapan orang ramai. Beberapa pelanggan cuba meneraikan, tetapi lelaki itu mengugut untuk menyamannya kerana menyerang dan merosakkan harta benda. Pemilik kedai, kerana takutkan masalah, terus memecatnya pada malam itu juga. Jasmine terduduk di tepi jalan, memegang kepalanya, merasa sangat sunyi. Buat pertama kalinya dalam hidup, dia merasakan betapa dirinya tidak wujud di tengah-tengah orang ramai. Tiada siapa yang bertanya, tiada siapa yang membantu. Bateri telefonnya habis, duit di dalam dompet tidak cukup untuk membeli nasi. Dia mengeluarkan salinan wasiat lama yang pernah disimpannya, kini sudah renyok dan tidak berguna. Dia memandangnya seketika, lalu tersenyum pahit dan mengoyakkannya. Kau fikir kau boleh ubah nasib semudah tu, Jasmine, bisiknya pada diri sendiri, suaranya serak menahan sesal. Malam itu dia tidur di kaki 5 pasar. Hujan renyai-renyai, tetapi kedinginan dari dalam hatinya yang membuatkannya tidak dapat tidur. Keesokan paginya, seorang penjual sayur wanita separuh umur melihatnya masih terbaring di situ. Dia menghulurkan sekeping roti canai panas dan segelas susu. Makanlah, aku tengok kau ni macam anak aku dulu. Dia pun lari dari rumah, lepas tu mati kesejukan dekat terminal bersepadu selatan. Selagi kau hidup, selagi tu ada peluang. Jasmine menyambut roti itu dengan tangan yang menggigil, air matanya tumpah. Ini kali pertama dia menangis selepas bertahun-tahun. Bukan kerana lapar, tetapi kerana buat pertama kalinya ada orang asing yang melayannya seperti keluarga, dengan ikhlas. Pada masa yang sama, di vila di tepi pantai, Tuan Iskandar semakin lemah. Ingatannya mula pudar. Kadang-kadang dia menyangka Dahlia adalah Suraya, memanggil nama yang salah lalu menangis seperti anak kecil. Dahlia tidak sampai hati untuk membetulkannya. Dia hanya duduk di sebelahnya, memegang tangannya dan berbisik, "Saya di sini, saya sentiasa di sisi ayah." Tuan Iskandar tersenyum, matanya kelihatan tenang, lalu tertidur. Di satu sisi, ada cahaya kemaafan dan kekeluargaan. Di sisi lain, ada kegelapan penyesalan dan permulaan baru. Dua beradik, dua jalan berbeza. Adakah mereka akan bertemu semula? Suatu petang yang tenang, ketika matahari mula terbenam, Tuan Iskandar terbaring di katilnya. Matanya tidak lagi setajam dahulu, tetapi masih ada cahaya setiap kali Dahlia masuk ke biliknya. Ingatannya semakin bercelaru. Kadang-kadang dia memandang laut dan bertanya, "Suraya, awak tak datang jenguk saya ke?" Dahlia duduk di sebelahnya, memegang tangan ayahnya. "Saya di sini, ayah." Dia tersenyum, air matanya mengalir. "Ya, kamulah anak ayah yang paling baik." Dahlia hanya menunduk, tidak terkata apa-apa. Hatinya berat melihat ayahnya semakin keliru antara masa lalu dan masa kini. Suatu hari, doktor peribadi keluarga, Dr. Haziq, datang melawat. Selepas memeriksa Tuan Iskandar, Dr. Haziq menarik Dahlia keluar. "Dahlia, masa ayah kamu tak lama lagi. Jantungnya dah terlalu lemah, ditambah pula dengan tanda-tanda awal demensia. Kalau ada apa-apa pesanan atau hajat yang perlu ditunaikan, buatlah cepat." Dahlia terasa seperti dipanah petih. Walaupun sudah bersedia, dia tidak sangka hari itu akan tiba secepat ini. Dia kembali ke bilik, duduk di sebelah katil dan mengeluarkan sebuah buku nota. Di dalamnya, dia telah menulis semua hasrat ayahnya. Tentang membina semula rumah lama, menyimpan tanah untuk ibunya, dan hajat terakhir untuk melihat dia dan Jasmine berbaik semula. "Ayah, saya nak catat wasiat ayah,
supaya nanti saya boleh tunaikannya. Tuan Iskandar mengangguk lemah. Dia berbisik, cari adik kamu, jangan biarkan dia merempat lagi. Walaupun dia salah, dia tetap darah daging kita. Kamu ingat tak? Dulu kamu berdua tidur sekatil, kongsi gula-gula. Dahlia mengetap bibir, menahan air mata. Tuan Iskandar menyambung, kalau satu hari nanti ayah dah tiada, maafkanlah dia. Jangan biarkan benci memisahkan kamu berdua. Keluarga boleh buat silap, tapi jangan sampai hilang satu sama lain. Dahlia mengangguk, air matanya mengalir deras. Saya janji. Beberapa hari kemudian, Dahlia mula mencari Jasmine. Dia menghubungi rakan-rakan lama, bertanya di stesen bas dan pusat kebajikan. Hampir seminggu kemudian, dia menerima panggilan dari sebuah pertubuhan sosial di Terengganu. Cik, ada adik bernama Jasmine. Dia di bawah jagaan kami. Dia sangat lemah kerana kurang zat, tapi masih sedar. Dia tak banyak bercerita tentang masa lalunya, hanya minta untuk tinggal di sini dan buat kerja-kerja amal. Dahlia tergamam. Dia tidak sangka Jasmine akan sampai ke tempat yang begitu baik. Dan yang lebih penting, adiknya masih hidup, sedang cuba memulakan hidup baru. Satu harapan mula bercahaya di hatinya. Dia kembali ke bilik ayahnya dan menceritakan segalanya. Ketika itu Tuan Iskandar sedang tidur lena. Tetapi apabila mendengar nama Jasmine, dia membuka matanya, wajahnya bersinar. Jasmine. Masih hidup ke, nak? Ya. Dan dia sedang cuba mulakan hidup baru. Tuan Iskandar tersenyum, suaranya serak. Kalau macam tu, ayah dah boleh pejamkan mata. Petang itu, laut tenang luar biasa. Matahari terbenam dengan warna merah menyala. Dan di dalam bilik itu, Tuan Iskandar menghembuskan nafasnya yang terakhir dan tidur untuk selamanya. Dahlia memeluk ayahnya, air matanya tidak berhenti mengalir. Tetapi kali ini dia tidak meraung. Dia tahu ayahnya pergi dengan tenang kerana semua bebannya telah terlepas. 3 hari kemudian, majlis pengebumian Tuan Iskandar berlangsung dengan sederhana tetapi penuh kehangatan. Dahlia sendiri yang menjemput Jasmine pulang. Apabila Jasmine berdiri di hadapan keranda, dia terduduk dan menangis teresak-esak. Jasmine minta maaf, ayah. Jasmine salah. Dia menangis seperti anak kecil, air matanya bercampur dengan deru angin laut, penuh penyesalan. Dahlia meletakkan tangan di bahu adiknya. Ayah dah maafkan. Sekarang tinggal kita berdua. Kedua-duanya berpelukan. Dalam genggaman itu ada air mata, ada penyesalan, tetapi yang paling utama adalah ikatan darah daging yang tidak dapat dipisahkan. Selepas majlis pengebumian, Jasmine memohon untuk tinggal di vila itu buat sementara waktu. Dia tidak berani masuk ke bilik lamanya yang penuh dengan kenangan cita-cita dan kesilapan. Dia memilih sebuah bilik kecil di belakang rumah, berhampiran taman bunga. Dia memulakan hidupnya semula dengan melakukan kerja-kerja kecil, menyapu daun kering, membersihkan halaman, dan memasak makanan sederhana. Pada mulanya, Dahlia menjaga jarak, bukan kerana benci, tetapi kerana dia mahu memastikan penyesalan adiknya itu ikhlas. Tetapi hari demi hari, Dahlia sedar adiknya yang dahulu telah kembali, dengan jiwa yang lebih bersih. Suatu petang, Jasmine berdiri memandang gambar Tuan Iskandar di atas meja. Dia berbisik, ayah, Jasmine tak harap untuk dimaafkan serta-merta, tapi Jasmine akan hidup untuk tebus setiap kesilapan, satu persatu, sampailah Kak Dahlia dan semua orang tak lagi anggap Jasmine sebagai beban. Sejurus selepas itu, dia memohon kerja di klinik desa berdekatan. Dengan diploma kejururawatan yang dimilikinya, dia diterima sebagai pembantu perubatan sambilan. Kerjanya tidak gah, tetapi ia membuatnya sibuk, membantunya mencari semula makna hidup. Dahlia pula memulakan rancangan untuk membina rumah kecil di tepi pantai, impian ibunya. Rumah itu sederhana, rekaannya seperti rumah panggung kayu dengan beranda yang luas menghadap laut. Di tamannya ditanam pokok bunga raya kegemaran Puan Suraya. Dia menamakan tempat itu Rumah Suraya, sempena nama ibunya dan sebagai kenangan yang indah.
Pada hari pembinaan dimulakan, Dahlia menjemput Puan Suryani, sahabat baik ibunya, untuk meletakkan batu asas pertama. Puan Suryani menangis terharu. Pasti Suraya tersenyum di sana. Kamu adalah anak yang paling dibanggakannya. Dahlia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk berdoa untuk ibunya, tersenyum dalam ketenangan senja di tepi pantai. Suatu malam, ketika Jasmine sedang membasuh pinggan, Dahlia masuk ke dapur. Hujung minggu ni nak ikut kakak ke pantai tak? Kakak nak bawa kau ke rumah Suraya. Jasmine terdiam, matanya berkaca-kaca. Kakak. Betul ke kakak nak bawa aku? Dahlia menjawab, ayah dah cakap, kita ni darah daging. Kau bukan lagi bekas isteri Tuan Iskandar. Kau adik kakak, anak ibu Suraya. Pagi Ahad itu, kedua-duanya berdiri di hadapan rumah yang baru siap dibina. Angin laut meniup rambut mereka. Jasmine melangkah masuk perlahan-lahan, hatinya sebab. Di atas meja kayu, Dahlia meletakkan sekeping gambar lama, ibu, ayah, dan mereka berdua semasa kecil, kelihatan bahagia. Jasmine menangis teresak-esak. Jasmine minta maaf, ibu. Minta maaf semua. Dahlia memeluk adiknya. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik untuk hargai peluang kedua ni, Jasmine. Sejak hari itu, mereka berdua menjaga rumah kecil itu bersama-sama. Mereka membuka sebuah kedai teh kecil yang dinamakan Kedai Teh Kenangan Suraya. Pelancong yang singgah bukan sahaja dapat menikmati teh bunga, tetapi juga mendengar kisah tentang kekeluargaan, kemaafan, dan kepulangan seseorang yang pernah sesat. Nama Dahlia dan Jasmine mula dikenali di pekan kecil itu. Mereka bukan lagi dua gadis yang pernah berkahwin dengan lelaki yang sama, tetapi dua beradik kembar yang bersama-sama membina semula kepercayaan dan menjaga harta yang paling berharga, keluarga. Musim panas tahun itu, pantai menjadi lebih meriah. Penduduk tempatan mula singgah di Kedai Teh Kenangan Suraya bukan sahaja kerana tehnya yang wangi, tetapi juga kerana kedua-dua pemiliknya yang cantik, lemah lembut, dan kini hidup dengan sederhana walaupun mempunyai masa lalu yang penuh kontroversi. Kisah tentang lelaki tua 70 tahun yang mengahwini dua beradik kembar kini bukan lagi bahan umpatan, tetapi sebuah kisah sedih yang berakhir dengan keinsafan. Namun, bukan semua orang mudah memaafkan. Suatu petang, ketika Jasmine sedang menyapu halaman, seorang wanita separuh umur yang memakai gelang emas tebal datang menghampirinya dengan pandangan yang dingin dan penuh penghinaan. Kau masih berani tunjuk muka kat sini? Jasmine mengangkat kepala, hatinya pedih. Wanita itu ialah Puan Zainab, saudara mara sebelah Tuan Iskandar, orang yang pernah ditipunya dahulu. Dia pernah bersumpah akan memastikan Jasmine tidak akan dapat hidup tenang di situ. Saya minta maaf, Puan. Saya tahu saya salah. Tak payah nak berlakon insaf. Kalau bukan sebab Tuan Iskandar dah meninggal, belum tentu kau nak jadi baik. Ketika itu, Dahlia keluar. Dia tidak marah, hanya meletakkan tangan di bahu Jasmine dan memandang Puan Zainab dengan tegas. Adik saya dah terima balasan. Kalau Puan datang nak minum teh, silakan. Kalau datang nak ungkit cerita lama, lebih baik Puan balik. Ini tempat untuk cari ketenangan, bukan untuk bergaduh. Puan Zainab terdiam. Dahlia yang dahulunya lemah lembut kini kelihatan begitu tenang dan matang sehingga dia terpaksa menghormatinya. Dia menjeling Jasmine sekali lagi, lalu beredar. Malam itu, Jasmine duduk di beranda, matanya berai. Kak, aku takut aku tak boleh hidup kalau orang terus pandang hina macam ni. Dahlia duduk di sebelahnya dan menghulurkan secawan teh bunga. Kalau macam tu, hiduplah dengan lebih baik, lebih sabar. Siapa yang salah memang kena terima akibatnya, tapi kalau dah bertaubat, tak ada apa yang perlu dimalukan. Kau tak perlukan semua orang percaya pada kau serta-merta, yang penting jangan kau hina diri kau sendiri. Jasmine menggenggam erat tangannya dan mengangguk. Matanya, buat pertama kali selepas bertahun-tahun, memancarkan cahaya seseorang yang mahu hidup dengan jujur. Seminggu kemudian, seorang lelaki muncul di hadapan kedai. Dia berusia dalam lingkungan 30-an, kelihatan terpelajar, dengan pandangan mata yang redup dan menenangkan.
Dia berdiri lama memandang papan nama rumah Suraya sebelum melangkah masuk. Dahlia keluar dari kaunter, matanya terkejut. Lelaki itu ialah Harid, bekas teman lelakinya. Harid pernah menjadi cinta hatinya semasa di universiti, tetapi kerana satu salah faham antara ibunya dan keluarganya tentang status dan skandal perkahwinan mereka, Harid pergi tanpa sepatah kata. Kini, dia berdiri di hadapannya, dia menanti. Awak sihat? Tanya Harid, memecah kesunyian. Dahlia mengangguk tenang. Saya sihat. Terima kasih sebab datang. Mereka duduk di meja di bawah pokok bunga kertas. Angin laut membawa kembali kenangan lama. Harid tidak dapat menyembunyikan rasa sebabnya. Saya pernah fikir awak khianati saya. Bila saya tahu kebenarannya, saya terlalu pengecut untuk kembali. Itu semua dah berlalu, kata Dahlia sambil menuang teh. Suaranya tenang tetapi tegas. Saya tak salahkan awak, tapi kita dah terlalu jauh. Harid menunduk. Seketika kemudian, dia mengangkat muka. Saya datang bukan untuk sambung apa-apa, saya cuma nak tahu awak bahagia atau tak. Dahlia tersenyum, senyuman yang setenang lautan. Saya hidup dengan betul sekarang, dan itu sudah cukup membahagiakan. Petang itu, Harid pergi tanpa menoleh, manakala Dahlia berdiri di anjung, memegang cawan teh yang sudah sejuk, hatinya penuh kenangan. Hidup tidak boleh diundur. Tetapi ada kalanya, apabila kita menoleh ke belakang, cukuplah sekadar melihat orang yang pernah kita sayang masih hidup dengan baik. Petang itu, angin laut tiba-tiba berhenti, dan langit menjadi kelabu walaupun matahari belum terbenam. Jasmine sedang menyiram bunga apabila terdengar suara cemas dari luar. Tolong! Ada orang kemalangan, tolong! Jasmine terus berlari keluar. Seorang wanita sedang mendukung seorang budak perempuan berusia kira-kira 6 tahun. Kepalanya berdarah, kakinya patah, dan dia hanya mampu merintih lemah. Tanpa berfikir panjang, Jasmine menjerit, letak dia di sini. Saya jururawat. Wanita itu teragak-agak. Awak. Jasmine kan? Bekas isteri Tuan Iskandar. Tapi saya juga pernah belajar ilmu perubatan. Kalau tak diselamatkan sekarang, budak ni boleh mati. Dia segera memeriksa degupan jantung budak itu dan mengikat kakinya dengan kain. Sementara itu, Dahlia menghubungi ambulans dengan cemas. Budak perempuan itu dibawa ke hospital daerah yang terletak 20 minit dari situ. Jasmine ikut serta. Selepas membantu doktor di wad kecemasan, dia duduk menunggu di koridor, tangannya penuh dengan darah kering. Fikirannya hanya tertumpu pada nyawa budak itu. Akhirnya, seorang doktor keluar. Budak tu dah selamat, nasib baik ada orang beri bantuan awal dengan betul. Lambat 10 minit tadi, mungkin dia tak dapat diselamatkan. Ibu budak itu menangis teresa-esa dan terus memeluk Jasmine. Saya minta maaf. Tadi saya takut. Tapi kalau bukan sebab awak. Jasmine menahan sebab. Tak perlu berterima kasih, Puan. Menyelamatkan orang memang tanggungjawab saya. Berita itu tersebar dengan cepat di pekan kecil itu. Gadis yang pernah menggemparkan kampung kerana mengahwini lelaki tua kini telah menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak. Orang ramai mula memandang Jasmine dengan pandangan yang berbeza, pandangan yang penuh hormat. Beberapa hari kemudian, kedai teh rumah Suraya menjadi lebih ramai pelanggan. Orang datang bukan sahaja untuk minum teh, tetapi juga untuk melihat sendiri perubahan pada gadis yang pernah tersilap langkah itu. Suatu pagi, ketua kampung yang pernah melarang Jasmine daripada menyertai mesyuarat kampung, datang sendiri ke kedai. Dia duduk termenung seketika sebelum berkata, Cik Jasmine, cerita lama memang tak elok, tapi bila kamu selamatkan cucu Puan Zainab, saya terfikir semula. Semua orang pernah buat silap, tapi tak semua orang berani untuk kembali ke pangkal jalan. Jasmine hanya diam menuang teh, tetapi matanya merah menahan sebab. Ketua kampung menyambung, saya akan cadangkan kepada majlis untuk benarkan kamu sertai pasukan kesihatan komuniti. Langkah kecil, tapi satu permulaan yang baru. Petang itu, ketika hanya mereka berdua di kedai, Jasmine berdiri di hadapan cermin.
Wajah yang pernah dipuji dan dicaci itu kini memancarkan sesuatu yang baru, ketenangan. Dahlia meletakkan tangan di bahunya. Kau dah keluar dari kegelapan, Jasmine. Tapi aku masih tak berani percaya aku cukup baik untuk dimaafkan. Tak perlu dimaafkan sepenuhnya. Cukuplah hidup tanpa mengkhianati diri sendiri lagi. Malam itu, mereka berdua duduk di beranda. Dahlia bercerita tentang ayah mereka yang pernah menjadi doktor tentera, seorang yang juga pernah melakukan kesilapan kerana meninggalkan ibu mereka, tetapi di akhir hayatnya, dia cuba menebusnya dengan perbuatan baik. Jasmine bertanya perlahan, agaknya aku boleh jadi macam ayah tak? Dahlia menggenggam tangannya. Ayah berani hidup dengan jujur, kau pun sama. Skin yang paling penting. Pagi itu, laut tenang. Jasmine sedang menyusun buku di sudut kedai apabila satu suara lelaki yang garau tetapi lembut menyapanya. Cik, kuih kacang merah ada lagi. Jasmine mengangkat kepala. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berusia 30-an, berkulit sawo matang, tinggi, dengan pandangan mata yang redup. Dia kelihatan seperti orang yang sudah lama tidak tinggal di bandar. Ada, encik. Tunggu sekejap, jawab Jasmine, jantungnya berdebar aneh. Lelaki itu bernama Ryan, seorang jurutera pembinaan yang pulang ke kampung untuk menjaga ibunya yang sakit. Hari-hari berikutnya, dia sering datang ke kedai, sentiasa memilih tempat duduk yang sama, memesan teh bunga dan kuih kacang, dan hanya membaca buku atau berbual sekali-sekala dengan Dahlia dan Jasmine. Suatu petang, ketika hujan renyai-renyai, Ryan datang lagi. Apabila Jasmine menghantar teh, dia memanggilnya perlahan. Saya tahu kisah awak. Jasmine terdiam, tangannya menggenggam cawan, jantungnya berdegup kencang. Awak pernah jadi isteri Tuan Iskandar, dan juga adik kembar kepada isterinya yang seorang lagi. Cerita tu pernah kecoh dulu. Suasana menjadi sepi. Jasmine mengangguk perlahan. Ya, encik betul. Saya tak berniat nak sembunyikan, dan saya dah tak ada apa-apa untuk pertahankan diri. Ryan tidak terus menjawab. Seketika kemudian, dia tersenyum, senyuman yang hangat dan penuh belas. Jadi, siapa awak sekarang? Soalan itu membuatkan Jasmine terkejut. Tiada siapa pernah bertanya begitu. Bukan tentang apa yang pernah dilakukannya, tetapi siapa dirinya sekarang. Dia memandang mata lelaki itu. Tiada penghakiman, tiada simpati, hanya keikhlasan. Jasmine menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, saya orang yang sedang cuba mulakan hidup baru. Orang yang pernah buat silap, tapi tak nak terus buat silap lagi. Ryan mengangguk. Itu sudah cukup. Sejak hari itu, mereka semakin kerap berbual. Ryan bercerita tentang kerjanya di pedalaman, membina jambatan untuk menghubungkan kampung-kampung. Jasmine pula bercerita tentang ayahnya yang pernah mengajar bahawa menyembuhkan luka orang lain adalah cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Suatu hari, Dahlia bertanya, kau rasa Ryan tu macam mana? Jasmine tersenyum tetapi masih ragu-ragu. Dia baik, tapi aku tak layak. Masa lalu aku. Dahlia menggenggam tangannya. Kau silap sebab pernah sesat, tapi kau tak silap kalau kau jatuh cinta sekali lagi. Jasmine diam, hatinya keliru antara perasaan dan rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Ryan menunggu Jasmine selepas kedai ditutup. Dia membawa sejambak bunga liar. Saya takkan tergesa-gesa, Jasmine. Tapi kalau satu hari nanti awak rasa awak boleh percaya pada lelaki lain, izinkan saya jadi orang itu. Jasmine tidak berkata apa-apa, air matanya jatuh. Bukan kerana gembira, tetapi kerana buat pertama kalinya selepas sekian lama, dia dilayan seperti orang biasa. Bukan sebagai isteri orang tua, bukan sebagai pengkhianat, tetapi hanya sebagai Jasmine, seorang wanita yang pernah tersilap dan sedang belajar untuk menyayangi dirinya semula. Malam itu, dia duduk di hadapan gambar Tuan Iskandar. Dia berbisik, Tuan, kalau dulu Tuan tak pilih saya, mungkin hidup saya takkan jadi macam ni. Tapi saya faham, semuanya takdir. Dan saya pilih untuk maafkan Tuan. Dan diri saya sendiri.
Angin laut bertiup perlahan, seolah-olah bersetuju. Petang itu, angin laut meniup rambut Jasmine ketika dia berdiri di simpang jalan. Di satu sisi adalah kedai teh rumah Suraya yang telah menjadi sebahagian hidupnya. Di sisi lain, adalah jalan menuju ke Pekan, di mana Ryan sedang menunggunya dengan 2 keping tiket bas ke bandar. Jasmine, saya boleh tunggu awak, tapi kalau selamanya di sini, awak sanggup ke? Kalau awak nak mulakan hidup baru, saya akan temani awak. Jasmine diam, bukan kerana tidak tahu jawapannya, tetapi kerana masih ada ketakutan bahawa dia tidak layak untuk mendapat kebahagiaan selepas apa yang telah berlaku. Malam itu, Jasmine duduk bersama kakaknya di beranda. Dahlia bertanya, apa kata kalau kita lepaskan masa lalu dan hidup untuk hari ini? Jasmine tersenyum sedih. Aku pernah fikir aku kena tebus dosa seumur hidup. Tapi aku sedar, hidup dalam rasa bersalah pun satu hukuman. Kakak dah maafkan aku. Orang kampung pun dah mula terima, tapi aku masih belum maafkan diri aku sendiri. Dahlia meletakkan tangan di bahunya. Kalau macam tu, kau kena buat itu dulu. Maafkan diri kau. Bukan untuk lupakan kesilapan, tapi untuk hidup dengan lebih baik. Keesokan paginya, Jasmine menulis sekeping nota dan menampalnya di pintu kedai, tutup sementara untuk sambung belajar. Rumah Suraya tetap di sini, dan saya tetap saya, cuma dalam versi yang lebih berani. Ryan sedang menunggunya di hujung jalan. Apabila melihat Jasmine datang, matanya bersinar. Awak yakin? Jasmine mengangguk, senyuman tenang terukir di bibirnya. Saya nak hidup dengan jujur, dan saya pilih untuk pergi dengan awak. Bukan untuk lupakan masa lalu, tapi untuk bina masa depan yang tak perlu disesali. Ryan hanya menggenggam tangannya. Genggaman yang hangat dan menenangkan. Manakala Dahlia, selepas adiknya pergi, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah lama dilupakannya, mendaftar semula untuk menyambung pengajian di universiti dalam bidang sosiologi, impiannya semasa muda. Dia bukan lagi isteri yang terkenal suatu ketika dahulu, tetapi seorang wanita merdeka yang memulakan hidup baru dengan penuh kekuatan. Bertahun-tahun kemudian, rumah Suraya masih dibuka. Ia bukan lagi tempat untuk melarikan diri, tetapi tempat untuk menyimpan kenangan yang telah membantu dua beradik kembar itu bangkit semula. Ada yang bertanya kepada Dahlia, Cik tak marahkan adik Cik K? Dia hanya tersenyum. Kalau orang yang kita sayang jatuh, kita boleh pilih untuk tinggalkan dia atau pimpin dia untuk bangun semula. Saya pilih yang kedua, sebab saya tahu bila seseorang itu cukup berani untuk kembali, apa yang paling dia perlukan adalah sokongan. Dan Jasmine, selepas segalanya, kini menjadi seorang pensyarah kejururawatan, memberi inspirasi kepada anak-anak muda tentang nilai kebaikan, kejujuran dan belas kasihan. Dia tidak pernah melupakan masa lalunya, tetapi dia juga tidak pernah membiarkannya merampas masa depannya. Kehidupan ini ibarat sebuah kapal kecil di lautan luas. Ada kalanya kita tersesat, ada ketikanya kita lemah dan membuat keputusan yang akan kita sesali seumur hidup. Kisah Jasmine, Dahlia dan Tuan Iskandar bukanlah kisah mereka sahaja. Ia adalah cerminan kehidupan ramai orang di luar sana, di mana kesilapan pernah membuatkan mereka rasa tiada jalan untuk kembali. Tetapi kesilapan skim yang menjadi asas kepada keinsafan, kepada perjalanan mencari semula diri dalam ketenangan dan kemaafan. Jasmine pernah menjadi seorang gadis yang tersilap langkah kerana terlalu mendambakan kasih sayang sehingga lupa akan batasnya. Tetapi apa yang penting bukanlah bagaimana dia jatuh, tetapi bagaimana dia bangkit semula. Dia tidak menyalahkan sesiapa, sebaliknya berani berhadapan dengan kesilapannya dan menebusnya dengan perbuatan baik setiap hari. Dahlia, si kakak yang menanggung luka paling dalam, ternyata mempunyai hati yang paling lapang. Dia bukan sahaja memaafkan adiknya, tetapi turut melindunginya. Dia faham bahawa ada luka yang hanya boleh diubati dengan kasih sayang. Kerana memaafkan bukanlah melupakan kesakitan, tetapi memilih untuk tidak lagi membiarkan kesakitan itu memenjarakan hati kita. Dan Tuan Iskandar, watak yang paling kontroversi, juga merupakan sebahagian daripada kisah ini. Kematiannya adalah satu pengakhiran, tetapi juga satu peringatan kepada mereka yang masih hidup.
Kadang-kadang kita hanya akan faham nilai sesuatu batasan apabila kita telah melanggarnya dan terpaksa membayar harganya. Orang selalu berkata, tiada manusia yang sempurna, hanya ada mereka yang tidak berhenti belajar untuk menjadi lebih baik. Melalui kisah ini, kita dapat lihat bahawa sesiapa pun boleh melakukan kesilapan, tetapi apa yang membentuk diri kita bukanlah masa lalu, tetapi cara kita bertindak selepasnya. Memaafkan bukanlah hadiah untuk orang lain, tetapi kebebasan untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya, kasih sayang, jika diletakkan di tempat yang betul, sentiasa menjadi penawar untuk segala luka di hati. Dalam perjalanan hidup, anda mungkin akan melalui saat-saat yang gelap. Tetapi ingatlah, hanya dengan secebis cahaya dari keinsafan, dari belas kasihan, dan dari rasa simpati, ia sudah cukup untuk menerangi semula jalan anda. Kebahagiaan tidak terletak pada masa lalu, tetapi pada keberanian untuk bermula semula, dengan apa sahaja yang masih kita ada.